Assalamualaikum. Okey. Kali ni aku nak ajar pasal marking sekolah-sekolah lah. uh, Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti aku tak tahulah. Dia buat marking kan. Kalau ada exam ke, ada kerja khusus ke, kita nak tambah markah dalam overall sistem yang kita buat sendiri. Kita boleh buat guna apa yang saya nak ajar ni lah. So contoh kita ada nama, ada 5 orang pelajar. So ada 3 subjek lah. Contoh saya bagi 3 je lah. So kita ada markah dia. So ada grade. Setiap subjek tu ada markah, grade. Okay. So semua ni kita akan totalkan di sini, di jumlah. Dan jumlah ni dia akan menentukan kedudukan dalam kelas. Okay. So paling senang kita grade dulu. So grade, apa yang saya tengok, tak tahulah tempat lain dia punya marking. So A 100% sampai 80 sampai 100. B 65, 79. So inilah semua. So markah yang kita key in kat sini automatic keluar grade. So apa yang boleh saya tunjuk kat sini adalah dia punya formula ni. So untuk kita buat formula ni, kita kena faham dulu ni konsep ni. If. So try hadam dulu So kita buat ini abaikan tanda ni. Tanda ni untuk saya tulis je. Kalau jalan 80 sampai 100, kita kena buat markah tu dia 79 ke atas. Maksudnya markah dia adalah 80 sampai 100, betul? So untuk satu lagi 65 sampai 79, kita kena buat macam ni je. If kena ada tanda ni. If contoh sel ni B4, C lah. Skor C 4 lebih besar daripada sini, kena lebih besar daripada 64 lah. Lebih besar daripada 64 adalah 65 ke atas. 64, dia akan dapat B tutup kurungan. So macam tu. So ni kita buat C4. Okay. So yang lain pun kita follow je. Dia tak payahlah. Yang ni kita nak yang bawah ni C. Okay, kita tukar C dulu. Yang ni tukar D dulu. Yang ni tukar E. Okay, ni logik dia. Ni lebih besar daripada 79, 80 sampai 100. Lebih besar daripada 64, 65 sampai ke yang tadi tu, yang atas ni. Dia tak akan overlap. So yang ni lebih besar daripada 49. Yang ni lebih besar daripada 39. Yang ni terbalik sikit. Ini kurang daripada 40. Kurang daripada 40 adalah 39 sampai 0. So sini saya dah masukkan formula tu. Formula ni dekat sini combine semua ni. So first dia adalah if C4, macam mana nak tunjuk if C4 ni C4 besar daripada 79, dapat A. Lepas tu sekejap, saya tulis sini lah, senang.
Copy. Saya buat besar sikit. Buat tanda ni. Paste. Baru nampak. Okay, kita tengok yang ni dulu. If, jika C4 ni C4 besar daripada 79, dapat A. Betul tak? Ini kan A, koma. Jika C4 lebih besar dari 64, dia B. Jika C4 besar daripada 79, C. D, E. Tutup ni kena tutup berapa kali dia buka. Ni yang dibuka kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ni kena tutup 1, 2, 3, 4, 5. Enter. So ini saya dah tulis semua ni. Ini contohlah kita dah masukkan markah dia orang. So ni kita double klik je. Sorry, tarik sampai sini pun boleh. Okay, ni copy, Ctrl C, bos sini, bos sini. Ni pun boleh tarik. Ni saya tutup dulu. Okay, ini pun kita boleh tarik. Semua dah dapat markah. Saya bagi color lain lah. Color hijau. Okay, so semua dah dapat hijau. Okay, seorang ni dapat A sini. Macam mana dapat nombor 1, 2, 3 ni? So kita jumlahkan markah semua dulu. Ini saya buat simple je. Ini tambah sama dengan ini tambah ni tambah ni. Senang kan? Ini senang kan? So kita totalkan semua. Sub. Ini semua markah dia orang total. So formula untuk menentukan kedudukan adalah macam ni. Dia guna rank. Okay, rank EQ. Tulis dulu rank EQ, rank.eq, buka kurungan I4 ni jumlah ni. Lepas tu koma, tandakan semua ni daripada atas sampai bawah punya jumlah, koma, kosong, tutup kurungan. Tapi nampak tak ni, dia ada nilai duit. Ni dia duit ni kena tekan F4. Kejap, saya guna contoh sini saya tulis sini. Rank.eq, buka kurungan, tekan sini, koma, tarik semua ni, tu tekan F4, dah, koma, kosong, tutup kurungan. Dah siap. So ni saya dah tarik je ni. Dah, kita dah tahu kedudukan dia. Logik tak? Ni 1, 2, 3, 4. Ni ikut follow ni lah. So macam ni, macam mana kita nak susun? Senang ni. Tekan ni, kita sorting, custom, custom pula, filter. Okay, so saya zoom out sikit. So kita nak bagi dia susunan 1 kat atas, smallest to largest. Saya ambil semua smallest to largest. Inilah kacau. Sorry, ni tak boleh ada ni. Okay, ni smallest to largest. Okay, so Shakira nombor 1 ni ignore lah, ini bukan nombor kedudukan. So kita dah tahu kedudukan ni, senang lah. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.